Sebab Salim Abdul Rahman. Mulut dia ni mulut puaka, mulut lembik. Mulut lembik tau, mulut lembik. Salim Abdul Rahman ni mulut dia lembik. Dia tengah steam. Standby rekod. Tolong standby rekod. Pak ni, saya nak cakap ni. Saya nak korang rekod ni, Pak ni. Salim kunyit lah, guys. Salim Abdul Rahman ni lah. Sebab dia happy sangat. Dia pun cuak juga. Tapi bila dah kartel dia orang ni, meeting untuk menyelamatkan kartel kunyit ni, so Azam Belen akan dilantik sebagai penasihat khas non-kunyit. Untuk jaga kepentingan dia orang ni, Salim kunyit happy lah, guys. So, dia ni bila happy, dia ni bodoh. Cerita sana, cerita sini. Kan saya dah cakap. Dengan Syazri ni, meja bercakap, dinding bercakap. So, yang dia cerita tu, sampailah dekat saya. Bukan saja. Sampailah. Bahawa Azam Belen akan dilantik sebagai penasihat khas PMX. Demi nak menjaga kepentingan kartel ni semua. Daripada mana info ni? Salim Abdul Rahman lah. Salim kunyit kongkang. Kau tengok dia cakap pun kau dah tahu dah. Happy sangat konon. Bodoh. Itulah korang. Bagus. Sebenarnya bagus. Bila komplot dia orang komplot tau. Mafia kartel. Mafia korporat. Rafizi kata mafia korporat. Saya panggil mafia kunyit. Kartel kunyit. Ini geng kartel kunyit. So, bila kartel kunyit ni duduk bincang apa semua ni. So, oleh kerana mulut-mulut lembik ni bocor, seronok lah saya. Happy, I'm happy. Dan diorang pula tak berani nak buat apa-apa dekat Salim kunyit ni, guys. Diorang tak berani nak buat. Dah banyak kali dah saya dapat lah cerita. Sebab apa tak berani? Sebab Salim kunyit supplier nasi ayam kepada Non. So, kalau kena apa-apa pada Salim kunyit, putuslah bekalan nasi ayam kunyit Non. So, kalau Non putus bekalan nasi ayam kunyit, takut yang lain pula kena toron dengan Non kunyit. Selama ni adalah pembekal. Saling kunyit kokang cari budak, set up, dia test apa semua, bagi dekat Non. Non pun pakai. So, kalau matikan watak Salim kunyit ini, so, kalau Non nak nasi ayam kunyit macam mana? Habis, kartel yang ada ni semua nak kena tadah bagi dekat Anwar Ibrahim. Tak apalah, bos, pakai saya lah bos. Saya sanggup. Ada? Kau rasa? Kau rasa macam dia orang tu sanggup ke? Dia tak sanggup lah. Sebab itu dia orang kena pertahankan juga Salim kunyit ni. Salim kongkang ni. Mulut puaka dia. Bagus. Dia gini kan, Allah bodohkan mereka. Allah perbodohkan mereka. Jadi mereka dibenak otak apa semua. Cakap sana. Sebab rasa hebat. Ini yang sedang berlaku ni. So kita ni tunggu bola tanggung je lah. So guys, saya pun tak tahulah. Jangan kata, alah sehari ni. Tapi itulah yang saya dengar. Info pun daripada diorang jugalah. Azam Belen dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri PMX. Yang mana untuk jaga SPRM, Custom, LHDN dan Peguam Negara. Sebab ni kartel. Saya dah cerita kalau siapa ingat pasal kartel ni. Macam mana modus operandi ni. Ingat tak? Pergi Kambu, bisnes haram, suruh bayar cukai. So, diorang dapat balik. Inilah modus operandi mafia kartel ni. Rafizi kata mafia korporat. Rafizi dah dedahkan lah. Bagaimana company bisnes haram yang disita, lepas tu dia ambil pula apa Bitcoin ke apa. Dia ambil Bitcoin. Rafizi dah cerita benda ni dah. Dan saya yakin Rafizi akan dedahkan lagi pasal benda ni. Supaya semua orang tahu. Inilah dia guys. Fitnah. Come on lah. Takkanlah Azri fitnah. Kalau fitnah, kenapa dia orang nak tutup Kau tengoklah dia orang sekat. YouTube pun dah tak boleh dah. Facebook ni boleh lah. Kejap lagi tak tahu. Saya dah kena shadow dah ni. Betul tak? Kalau Azri ni fitnah, dia orang jawab lah. Saman ke? Betul? Ini sampai sekat. Semua social media sekat ni. Saya minta tolong-tolong sangat untuk kita sampaikan kepada lain tentang rancangan mereka ni. Kita kena bocorkan rancangan mereka ni. Bagi tahu dulu. Biar dia orang fuck up. Okay guys, terima kasih semua. Assalamualaikum.